Pure Melayu datang daripada Riau. There are many utterances in Parliament. One of the famous utterances is by Tajuddin Salak, yes, MP. Pasir Salak. Yeah, Pasir Salak. It says, Who can forget him? Otak sempit, otak kecil. Malaysia is Malay land, which is rubbish. Because Borneo is not Malay land. I'm very sorry. To the Malays out there, Borneo is not Malay land. Okay, the whole Malaysia land is Malaysia. It belongs to all the people and races that makes up Malaysia. It's not belonging to any particular race. There are histories to say that Malay archipelago and all that, but you must remember the Malay archipelago is not confined to Peninsula Malaysia. Philippines and all the surrounding regions have called themselves Malays, and that's more a generic name, right? So to utter in Parliament that Malaysia is Malay land is an insult to Sabahans and Sarawakans, right? I think this is one of the use of the social contract. Bekas Peguam Negara, Tan Sri Tommy Thomas, menegaskan bahawa Sabah dan Sarawak tidak pernah menjadi sebahagian daripada tanah Melayu, dan sejarah kedua-dua wilayah ini berbeza dengan Semenanjung Malaysia. Beliau menyatakan bahawa ramai di Semenanjung gagal membezakan antara sejarah Malaya dan Malaysia, yang dibentuk di bawah Perjanjian Malaysia pada 16 September 1963. Thomas menekankan bahawa konsep Tanah Melayu tidak merangkumi Sabah dan Sarawak, dan kedua-dua wilayah ini tidak terikat dengan Semenanjung melalui hubungan sejarah yang sama. Melayu, kepala bana engkau Malaysia tanah Melayu. Sabah Sarawak bukan tanah Melayu. Sabah Sarawak adalah tanah orang Sarawak. Tanah orang Sabah. Semenanjung Malaysia ada tanah orang Malaysia. Sebab apa? Saya kata, kita bukan tanah orang Melayu, kita tanah orang Sarawak. Sarawak ini terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Kita tak boleh klaim ini tanah Melayu, tanah Iban, tanah Cina, tanah India. Tak boleh. Ini tanah rakyat Malaysia. Selagi mana kita pegang IC, kita boleh beli geran, maka ini adalah tanah kita. Kalau kita mula diskriminasikan bangsa, kalau kita kena serang, kita bukan Melayu yang mempertahankan kita tau. Kita kena panggil Cina, India, Iban, Bidayuh, Kalazan, Kenyah. Semua kena tolong pertahankan. Masa tu baru kita cakap, oh, masihlah kita bersatu jadi rakyat Malaysia. Masa tu baru nak cerita pasal Malaysia. Melayu, jangan pergi. Tapi kita macam tu. Ini tanah rakyat Malaysia. Jangan kita diskriminasikan kaum. Ya, kita ada hak. Melayu ada hak, Cina ada hak, India ada hak. Semua ada hak masing-masing. Tetapi jangan kerana hak itu kita menindas hak dan keperluan orang lain, bangsa lain. Sampai anak Cina takut nak pergi sekolah, anak India takut nak pergi sekolah hanya kerana dia berbangsa lain. Manusia tak pernah minta Tuhan lahir jadi Cina, jadi India, jadi Melayu tau. Dia dilahirkan Tuhan tu jadikan demikian. Nasib baik kita dilahirkan jadi orang Melayu. Bagaimana kalau kita dilahirkan di kalangan kaum Cina, kaum India? Kita nak kata apa masa tu? Nak nyalahkan Tuhan? Sebab itu Al-Quran sebut bahawa kita ni Tuhan jadikan kita berkaum-kaum. Atas tujuan apa? Lita'arafu, untuk kita berkenalan di antara sama. Tujuan apa berkenalan? Kita ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Kita ada kelebihan, ada kekurangan kita masing-masing. Kita gunakan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk advantage kita, untuk keperluan kita, untuk diri kita sendiri. Okey, panjang cerita kita dalam hal tu. Tu saya marah sangat. Bila kata-kata ini tanah Melayu, ini bukan tanah Melayu, ini tanah Malaysia. Cerita tanah Melayu tu dah habis bila merdeka. Dia kata, oh dia orang pendatang. Itu pendatang. Nenek saya datang daripada China, betul. Atuk moyang saya datang daripada China, betul. Tapi bila moyang saya datang ke Malaysia, the moment dua generasi kedua, generasi kita, generasi keempat, kita orang dah tak boleh balik China. Walaupun saya ada lagi saudara dekat China, tapi saya tak boleh balik ke China lagi. Yalah, bapak saya Melayu, mak saya Cina. So what? So what? Akhirnya saya percaya 100 years from now, 50, kalau Malaysia ni masih wujud 100-200 tahun, mungkin kita tak ada bangsa lagi dah. Siapa boleh mengaku dia pure Melayu? Pure Melayu datang daripada Riau. Siapa datang daripada Jawa bukan Melayu. Siapa mamak dekat Penang tu, yang muka mamak tu, Mahathir tu bukan Melayu. Bapak dia naik kapal daripada ini. Okey, tolong sikit tolong viralkan ini video. Kawan-kawan yang ramai orang tak tahu, tolong kasih viral Abang cakap semua, bukan semua lah. Okay, sorry bukan semua lah. Yang kawan-kawan lah. Kita warga asing dari India mari, orang Cina dari China mari. Abang dari mana mari bang? Cakap abang dari mana mari? Okay, lu orang cakap kita tanah Malaysia. Apa yang bukti ada bang? Abang orang tanah Malaysia.
cakap. Abang pun warga asing juga bang. Okey, kita punya moyang dari mari sebelum merdeka, dia orang mari sini, kita berlaihan sini. Kau cakap kita warga asing, balik India, balik China. Habis kita orang semua mau kalau apa mau bikin bang? Tak betul bang ni. Ini bukan tanah Malaysia bang, tanah asli. Ini yang betul. Faham? Abang pergi baca sejarah. Baca sejarah baru boleh tahu bang. Terus cakap ini orang mari dari India lah. Memang kita dari India mari juga, tapi kita ni moyang mari. Tapi kita beranak dari Malaysia. Kita anak Malaysia. Okey, apa yang undang-undang kamu ada pun kita pun ada itu juga. Tapi abang bikin apa? Semua maki juga. Yang bukan cakap semua orang lah bang faham bukan cakap semua orang. Yang banyak orang kan supportkan kita, mai ibadatkan kita, faham? Tolong sikit lah bang, kita anak Malaysia bang, bukan warga asing. Okey, warga asing pun sekarang mari sini kahwin sini, dia jadi anak Malaysia juga. Apa mau bikin? Kerana undang-undang itu macam ada. Tapi lain kali janganlah cakap kita dari India mari warga asing lah, China mari warga asing lah. Kamu pun dari mari orang asing juga bang. Faham sikit dah, bukan ni tanah Melayu Faham sikit, ni bukan tanah Melayu. Ini tanah asli. Yang betul-betul ni tanah asli. Baca sejarah dulu Tolongkan kita anak Malaysia. Terima kasih. Kalau saya cakap apa-apa silap kan, minta maafkan saya. Terima kasih.